Bismillahirrahmanirrahim. Kilau permata di balik awangan, terpancar cahaya menyeri halaman. Guru berkarisma, tunjang kecemerlangan, gemilangkan profesion sepanjang zaman. Burung merbuk terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan meranti. Guru pejuang hak asasi manusiawi menjadi ejen perubahan yang sejati. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya dan rakan kumpulan saya akan membentangkan tajuk Etika dan Hak Pendidik dalam Pendidikan di Malaysia. Tajuk ini amat penting kerana seorang pendidik bukan saja bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga perlu mematuhi prinsip etika serta memahami hak mereka dalam profesion keguruan. Sebelum melangkah terlalu jauh, izinkan saya memperkenalkan para pembentang yang akan membuat pembentangan pada hari ini. Pembentang pertama iaitu saya sendiri, Rusli bin Chodeng yang kini berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Garam 2, Kinabatangan. Pembentang kedua iaitu sahabat saya Syarmin Shah bin Said yang kini berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Garam, Kinabatangan. Dan pembentang terakhir iaitu sahabat saya Azrin Han bin Pegrison yang kini bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Panglima Zakarullah, Semporna. Berikut merupakan perbincangan dalam pembentangan kita pada hari ini. Profesion keguruan adalah profesion yang mulia, dihormati dan dikagumi ramai. Guru sentiasa akan diingati oleh muridnya sehingga akhir perkhidmatan mereka. Profesion ini mempunyai nilai moralnya sendiri, di mana guru dianggap sebagai segalanya. Dalam profesion perguruan, baik di institusi dan masyarakat, guru perlu berkomunikasi dan hidup antara satu sama lain. Oleh itu, adalah perlu untuk mewujudkan satu sistem sebagai panduan bagi guru untuk membuat guru saling menghormati, bersikap sopan, mengambil berat tentang kerjaya dan menguruskan kehidupan mereka dengan baik. Ini akan mewujudkan etika guru yang mempunyai peraturan perilaku, adat istiadat dan penegasan yang benar dan salah di dalam masyarakat kita. Untuk mengekalkan imej yang profesional, setiap guru harus mematuhi etika profesional, etika pengajaran, etika tingkah laku dan etika perkhidmatan awam menurut Abdul Rahim pada tahun 2007. Namun, kerana faktor-faktor tertentu menyebabkan guru melakukan tingkah laku yang tidak beretika dan bertentangan dengan prinsip moral yang diamalkan sebagai penjawat awam. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan beberapa perkara. Antaranya ialah konsep dan definisi etika serta hak pendidik, isu-isu semasa yang berkaitan, kajian kes bagi mengukuhkan pemahaman, serta cadangan penyelesaian untuk meningkatkan dan menambah baik sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Etika pendidik merujuk kepada prinsip moral, nilai murni dan garis panduan profesional yang menjadi pedoman kepada setiap guru dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Ia bukan saja mencakupi cara penyampaian ilmu, tetapi juga cara berinteraksi dengan pelajar, rakan sekerja, ibu bapa dan masyarakat secara umum. Etika ini bertujuan memastikan setiap guru bertindak dengan penuh integriti, tanggungjawab dan kejujuran, mengikut garis panduan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Menurut Campbell pada tahun 2023, etika dalam pendidikan membantu mencorakkan sistem pembelajaran yang seimbang dan adil, serta memelihara martabat profesion keguruan. Seseorang pendidik harus mampu menunjukkan teladan yang baik, bersikap profesional dalam setiap tindakan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh institusi serta dasar negara. Tambah Noraini Idris pada tahun 2020, etika guru juga melibatkan komitmen terhadap pembangunan holistik murid, menjaga kerahsiaan maklumat pelajar, mengelakkan diskriminasi, dan sentiasa mengamalkan keadilan dalam pentaksiran. Justru, pelaksanaan etika guru bukan hanya menjadi pelengkap kepada tugas,
tetapi merupakan nadi utama dalam membina keyakinan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Hak pendidik pula merujuk kepada keistimewaan, perlindungan dan kebajikan yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan peranan mereka sebagai tenaga profesional dalam sektor pendidikan. Hal ini termasuklah hak dari sudut perundangan, hak untuk mendapatkan latihan profesional berterusan, perlindungan daripada sebarang bentuk ancaman atau diskriminasi, serta hak terhadap keadilan dalam pengurusan organisasi pendidikan. Menurut Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam pada tahun 2022, hak pendidik perlu dijamin untuk memastikan kesejahteraan fizikal, mental dan emosi guru sentiasa dalam keadaan baik. Sekiranya hak ini tidak dipelihara, ia akan menjejaskan motivasi dan prestasi guru dalam mendidik anak bangsa. Sebagai contoh, perkara 132 dalam Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa guru sebagai penjawat awam mempunyai hak untuk bekerja dalam persekitaran yang selamat, menikmati perlindungan insurans, kebajikan kesihatan dan berpeluang menyuarakan pandangan melalui saluran yang sah. Muhammad Izham pada tahun 2021 pula menekankan bahawa penghormatan terhadap hak guru perlu seiring dengan kewajipan mereka agar wujud keseimbangan antara tanggungjawab profesional dan kesejahteraan individu. Melalui perbincangan tentang konsep etika dan hak pendidik, kita dapat lihat bahawa etika dan hak pendidik merupakan dua elemen yang saling berkait dan saling melengkapi. Tanpa etika, guru mungkin menyalahgunakan hak yang diberikan, dan tanpa hak yang dihormati, guru mungkin hilang semangat untuk mengekalkan etika profesional mereka. Bertitik tolak daripada itu, penting untuk kedua-dua diterapkan seiring bagi menjamin kelangsungan profesion perguruan yang berintegriti dan dihormati oleh masyarakat. Berikut merupakan 7 isu semasa etika dan hak asasi pendidik yang akan kami bincangkan pada hari ini. Antaranya ialah isu kesantunan guru, isu pengurusan masa, isu pengurusan kewangan, isu kerja sambilan, isu berniaga di sekolah, isu penampilan guru, dan isu kepedulian guru. Mari kita bincangkan bersama-sama. Baiklah, mari kita lihat isu yang pertama, iaitu isu kesantunan guru. Kesantunan dalam konteks keguruan merujuk kepada tata cara, adab dan perlakuan sopan yang ditunjukkan oleh guru dalam interaksi harian mereka dengan murid, rakan sekerja, ibu bapa, masyarakat. Kesantunan ini penting untuk membina hubungan harmoni dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Walaupun tiada laporan media arus perdana mengenai kes guru terlibat dalam ketidaksantunan dalam masa terdekat ini, terdapat perbincangan dalam kalangan pendidik mengenai pentingnya kesantunan dalam profesion keguruan. Sebagai contoh, dalam forum pendidikan pada tahun 2023, beberapa guru menyuarakan kebimbangan mengenai rakan sekerja yang menunjukkan sikap kurang sopan terhadap pelajar, seperti menggunakan bahasa kasar atau tidak menghormati pendapat pelajar. Walaupun tiada insiden ini tidak dilaporkan secara meluas, ia mencerminkan isu yang wujud dalam komuniti pendidikan. Namun, saya ingin membawa beberapa kes yang telah berlaku dalam beberapa tahun ini. Berikutan dengan isu kesantunan guru, beberapa kes berkenaan telah didapati berlaku, antaranya ialah dalam satu laporan akhbar yang dipetik iaitu dendam punca 2 orang guru wanita bergaduh, seperti dalam laporan akhbar Berita Harian pada 21 Februari pada tahun 2005. Berdasarkan berita tersebut, pergaduhan membabitkan 2 orang guru wanita yang dipercayai berpunca daripada dendam lama. Pergaduhan berlaku di hadapan kira-kira 800 orang pelajar dalam satu perhimpunan mingguan pelajar sekolah tersebut. Mereka dikatakan bertumbuk dan saling bertarik rambut sebelum dileraikan oleh ibu bapa murid yang kebetulan turut berada di situ selepas mengantar anak mereka ke sekolah. Oleh hal yang demikian, beberapa cadangan cara untuk mengatasi masalah tersebut, iaitu
Kedua kejadian ini menunjukkan bahawa kedua-dua orang guru berkenaan gagal mematuhi dan mempamerkan ciri-ciri kesantunan yang sepatutnya ada pada seorang guru. Guru perlu bijak mencari jalan penyelesaian, termasuk tidak membawa masalah pribadi ke tempat kerja sehingga gagal untuk mengawal emosi dan tingkah laku ketika bertugas, khususnya di hadapan pelajar. Guru seharusnya menjadi role model ataupun suri teladan dan wajib mempamerkan perlakuan yang santun menurut segi kemahiran komunikasi dengan menggunakan peraturan berbahasa dan mengawal tingkah laku mereka. Ketidaksantunan guru boleh memberi kesan negatif terhadap, yang pertama, hubungan guru dengan pelajar. Pelajar mungkin merasa tidak dihargai atau dihormati yang boleh menjejaskan motivasi dan prestasi akademik mereka. Selain itu, kesan yang negatifnya juga ialah imej profesion keguruan akan terjejas. Tingkah laku tidak sopan oleh segelintir guru boleh mencemarkan reputasi keseluruhan profesion. Dan akhir sekali, dia akan memberi kesan negatif kepada persekitaran pembelajaran. Suasana kelas yang tegang akibat ketidaksantunan boleh menghalang proses pembelajaran yang efektif. Oleh hal yang demikian, latihan dan pembangunan profesion guru perlu diadakan. Contohnya mengadakan bengkel berkala mengenai komunikasi berkesan dan etika profesion untuk guru. Selain itu, pihak sekolah juga perlu mengadakan sistem sokongan dengan menyediakan kaunseling dan sokongan pada guru yang menghadapi tekanan bagi mengelakkan mereka meluahkan ketegangan kepada pelajar. Dalam masa yang sama juga, perlunya ada pemantauan dan penilaian. Pihak pentadbir sekolah perlu mengamalkan atau memantau interaksi guru, pelajar dan memberi maklum balas konstruktif untuk penambahbaikan. Seterusnya, saya ingin membawa perhatian hadirin kepada kes yang berlaku pada tahun 2023. Kes tersebut adalah kes guru besar menampar dan menendang murid di Terengganu yang berlaku pada Disember 2023. Dalam satu akhbar online, akhbar atas talian iaitu Cosmo Digital memuat naik dengan tajuknya "Guru Besar Tunjal Kepala Budak Ketika Majlis Dikecam". Pada Disember 2023, sebuah video tular menunjukkan seorang guru besar di sebuah sekolah di Kuala Terengganu menampar dan menendang murid di hadapan khalayak ramai semasa program sekolah. Tindakan ini membawa kecaman hebat daripada netizen dan mencetuskan perbincangan mengenai etika dan kesantunan guru dalam mendidik pelajar. Dari segi analisis kes yang kita boleh lihat adalah yang pertama, dari segi pelanggaran etika profesional. Tindakan fizikal seperti menampar dan menendang murid adalah bertentangan dengan etika profesional keguruan dan boleh dikategorikan sebagai penderaan fizikal. Dari segi impak psikologi terhadap murid, tindakan sedemikian boleh menyebabkan trauma emosi dan psikologi kepada murid yang mungkin menjejaskan prestasi akademik dan perkembangan diri mereka. Dari segi imej profesion keguruan, insiden ini mencemarkan imej profesion keguruan dan mengurangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Antara cara penyelesaian yang boleh dilaksanakan ialah yang pertama melalui latihan pengurusan emosi. Guru perlu diberikan latihan berkala dalam pengurusan emosi dan teknik disiplin positif untuk mengendalikan tingkah laku murid tanpa menggunakan kekerasan. Yang kedua, prosedur tata tertib yang jelas. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu menguatkuasakan prosedur tata tertib yang jelas dan tegas terhadap guru yang melanggar etika profesional. Dan yang ketiga adalah saluran aduan yang efektif. Pihak kerajaan perlu mewujudkan saluran aduan yang mudah diakses oleh murid dan ibu bapa untuk melaporkan sebarang salah laku guru dengan jaminan tindakan susulan dan yang pantas dan adil akan dilaksanakan. Seterusnya, saya ingin membawa perhatian hadirin berkaitan dengan isu kepedulian guru. Mengikut Hall, George dan Rodford pada tahun 1977, kepedulian didefinisikan sebagai perwakilan konflik perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi terhadap suatu isu atau tugas. Manakala Van der Walt dan juga Ross pada tahun 1999 mengatakan bahawa mengkonsepkan kepedulian sebagai persoalan-persoalan, keraguan dan kemungkinan tentang pihak guru apabila menghadapi situasi baru atau tuntutan yang kian mencabar.
Maka dapat disimpulkan bahawa kepedulian guru merujuk kepada gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberikan oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugas. Saya ingin menarik perhatian hadirin berkaitan dengan laporan sinar harian pada 7 Mac 2022 yang mengatakan 7 pelajar sekolah tingkatan 3 di sekolah menengah di Ipoh telah dipukul oleh sekumpulan pelajar senior di kawasan sekolah akibat perselisihan faham. Manakala, mengikut berita harian pada 7 Mac 2011, terdapat seorang pelajar lelaki berusia 15 tahun parah dibelasah oleh sekumpulan pelajar lain yang bertindak ala samsing. Mereka telah membawa mangsa keluar daripada kelas ketika guru sedang mengajar. Kejadian masalah ini berkait rapat dengan isu kepedulian guru. Guru berkenaan langsung tidak menanyakan keadaan mangsa apabila dipapah masuk kelas semula oleh pelajar lain. Guru di sekolah turut gagal memberi rawatan kecemasan kepada mangsa setelah kejadian berlaku. Antara cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini ialah kejadian-kejadian di atas menunjukkan bahawa kepedulian guru berkenaan terutamanya terhadap pelajar adalah rendah. Guru sepatutnya sentiasa memastikan kepentingan keselamatan pelajar dan mengambil berat terhadap perkembangan murid. Guru juga seharusnya sedar akan tahap kecederaan yang berlaku ke atas pelajarnya serta mementingkan keselamatan pelajar di sekolah. Lanjutan daripada kesedaran yang dihadapi, guru perlu mengambil tindakan dengan menghantar pelajar tersebut ke hospital dengan segera untuk mendapatkan rawatan susulan. Masih lagi berkaitan isu kepedulian guru. Saya ingin menarik perhatian hadirin berkaitan satu isu yang tular pada tahun 2023. Iaitu kes guru tidak hadir mengajar di Sabah. Kes ini berlaku pada Julai 2003 apabila Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu memerintahkan 3 bekas pelajar dibayar pampasan RM1,500 RM1,500 setelah guru bahasa Inggeris mereka gagal hadir mengajar selama hampir 7 bulan pada tahun 2017. Ketidakhadiran guru tersebut menyebabkan pelajar-pelajar tersebut gagal dalam peperiksaan bahasa Inggeris mereka. Dari segi analisis kes kita lihat yang pertama iaitu kecuaian tanggungjawab profesional. Ketidakhadiran guru dalam tempoh yang lama menunjukkan kecuaian dalam melaksanakan tanggungjawab profesional dan mengabaikan hak pelajar untuk mendapatkan pendidikan berkualiti. Analisis yang kedua berkaitan kesan negatif terhadap pelajar. Kegagalan dalam subjek penting seperti bahasa Inggeris boleh menjejaskan peluang pelajar untuk melanjutkan pelajaran dan masa depan mereka. Dan analisis yang ketiga berkaitan tindakan undang-undang sebagai berikut, iaitu keputusan mahkamah ini menjadikan preseden penting bahawa guru boleh dipertanggungjawabkan secara undang-undang atas kecuaian mereka dalam melaksanakan tugas. Antara cara penyelesaiannya ialah pemantauan kehadiran guru. Pihak pentadbir sekolah perlu mengetatkan pemantauan kehadiran guru dan memastikan tindakan segera diambil jika terdapat ketidakhadiran tanpa alasan yang munasabah. Yang kedua adalah sistem aduan yang berkesan. Pihak sekolah ataupun pihak kerajaan mewujudkan sistem aduan yang membolehkan pelajar dan ibu bapa melaporkan sebarang isu berkaitan ketidakhadiran guru dengan jaminan bahawa aduan tersebut akan disiasat dan ditangani dengan serius. Dan langkah yang ketiga adalah tindakan disiplin yang tegas. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia KPM perlu mengenakan tindakan disiplin yang tegas terhadap guru yang didapati cuai dalam melaksanakan tugas, termasuklah kemungkinan penamatan perkhidmatan bagi kesalahan yang serius. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Salmin Sabin Said daripada kumpulan BM2 akan meneruskan pembentangan ini dengan beberapa isu yang akan diketengahkan, dengan salah satunya adalah isu penampilan guru, isu guru terlibat dengan perniagaan dan juga isu guru terlibat dengan kerja sambilan. Tetapi sebelum itu kita akan ketengahkan berkenaan dengan isu penampilan guru terlebih dahulu. Okey, jika kita lihat kepada konsepnya, isu penampilan guru ni dirujuk kepada ciri-ciri peribadi yang dimiliki oleh guru, termasuklah sikap, kepercayaan, minat, apresiasi dan juga nilai-nilai. Menurut Stewart pada tahun 2005, beliau mendefinisikan bahawa penampilan itu sebagai sebuah trait perwatakan dan juga personaliti yang dianggap perlu untuk kerjaya sebagai seorang guru. Trait ini termasuklah antara aspek tanggungjawab, kebergantungan, kreativiti, empati dan juga profesionalisme seorang itu.
Kemudian menurut Howard pada tahun 2007, beliau telah menghuraikan 4 ciri utama yang merangkumi penampilan guru serta sasiah yang secara signifikannya dapat menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Kemudian keempat ciri tersebut adalah dari segi penampilan untuk perbezaan, dialog, disolusi, dan juga demokrasi. Seterusnya kita masuk kepada isu penampilan guru, di mana jika kita lihat contoh isunya adalah berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat, memang tidak dapat dinafikan bahwa terdapat segelintir guru yang mengajar dengan berpusatkan guru, dan guru tersebut adalah bersifat detektor dan langsung tidak memberikan sebarang peluang pun kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat dan menghadkan kebebasan pelajar itu untuk membuat keputusan sendiri semasa proses pembelajaran dan juga pengajaran berlaku. Kemudian berdasarkan pemerhatian tersebut, pendekatan pengajaran berpusatkan guru dan bersifat diktator ini boleh memberi kesan negatif terhadap perkembangan pelajar itu sendiri. Guru yang terlalu mengawal dan tidak memberi ruang kepada pelajar untuk menyuarakan pandangan akan mewujudkan suasana pembelajaran yang pasif dan menekan sebenarnya. Dalam keadaan ini, pelajar hanya menjadi penerima maklumat tanpa diberi peluang untuk berpikir secara kritis, bertanya soalan atau terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Apabila kebebasan pelajar untuk membuat keputusan sendiri dihadkan, ia menghalang perkembangan kemahiran insania seperti membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan bekerja secara kolaboratif. Perkara ini sekaligus bukan sahaja menjejaskan motivasi pelajar tersebut, malah boleh memberi kesan jangka panjang terhadap keyakinan diri dan keupayaan mereka untuk menyelesaikan diri dalam masyarakat yang dinamik dan mencabar pada masa kini. Justru adalah penting untuk guru mengamalkan pendekatan yang lebih baik sebenarnya, yaitu bersifat demokratif dan terbuka untuk mendengar pendapatan ataupun dapatan murid-murid mereka sendiri. Terusnya kita masuk kepada cara untuk mengatasi permasalahan berkenaan dengan isu penampilan guru ini. Dalam konteks pendidikan masa kini, amat penting bagi guru untuk mengamalkan sikap terbuka dan bersifat demokratik dalam pendekatan pengajaran mereka. Sebagai contoh, guru yang terbuka sentiasa peka terhadap keperluan, minat, dan latar belakang pelajar. Mereka memberi ruang kepada pelajar untuk menyuarakan pandangan, bertanya soalan, serta membuat pilihan dan keputusan sendiri dalam proses pembelajaran ini. Ianya bukan sahaja membantu membina keyakinan diri pelajar, tetapi juga menggalakkan mereka untuk lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Apabila pelajar berada dalam persekitaran yang bebas dan selamat untuk menyuarakan pendapat mereka sendiri, mereka akan lebih terdorong untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Mereka belajar untuk menganalisis maklumat, menilai pelbagai sudut pandangan, dan mencari penyelesaian yang inovatif terhadap suatu permasalahan. Sifat berdikari inilah yang sangat penting dalam membina masyarakat yang bersedia untuk menghadapi cabaran dunia sebenar yang sentiasa berubah dan juga mencabar. Tambahan pula, sikap guru yang demokratik akan membantu mewujudkan hubungan yang lebih mesra dan saling menghormati antara guru dan pelajar. Perkara ini sekaligus akan meningkatkan motivasi pelajar, menjadikan mereka lebih terlibat dalam pembelajaran, serta membentuk suasana bilik darjah yang positif dan juga kondusif. Secara keseluruhannya, apabila guru bersikap terbuka dan demokratif, mereka bukan sahaja membantu pelajar untuk mencapai kecemerlangan akademik, tetapi sekaligus membina kemahiran insania yang penting untuk kejayaan dalam hidup dan juga kerjaya mereka pada masa akan datang. Seterusnya kita masuk kepada isu kedua, yaitu isu guru terlibat dengan perniagaan. Di mana kalau kita lihat pada slide tersebut, kita dapat tengok bahawa terdapat guru-guru yang terlibat dengan perniagaan dan masuk di dalam kaca berita kita pada hari ini. Kemudian kita lihat kepada konsepnya pula adalah berkenaan dengan berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, berniaga ini bermaksud menjual barang sebagai pekerjaan, berjual beli, dan berdagang. Perniagaan bermaksud perihal urusan jual beli yang melibatkan barangan dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Ia juga melibatkan produk ataupun perkhidmatan kepada pelanggan. Bidang perniagaan sememangnya mempunyai ruang di mana-mana saja, baik di tempat kerja ataupun di bilik guru. Bilik guru ialah kawasan perniagaan yang lazim yang selalu diberikan perhatian pada masa kini. Seterusnya kita masuk kepada faktor yang menyebabkan kepada terlibatnya guru dalam perniagaan ini, di mana jika kita lihat terdapat 3 faktor utama. Yang pertama sekali adalah kos sara hidup, kemudian yang kedua adalah peluang perniagaan, dan yang ketiga adalah minat dan bakat. Dari segi kos sara hidup pula, kos sara hidup yang semakin meningkat menjadi faktor utama guru memilih untuk berniaga. Antaranya adalah gaji yang tidak mencukupi bagi menampung keperluan asas, terutama sekali di kawasan bandar.
Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga yang sangat besar, seperti ibu bapa yang uzur, anak-anak yang masih bersekolah, dan juga kos kesihatan. Kemudian yang ketiga adalah beban keuangan di bandar besar, termasuklah sewa rumah, pengangkutan, dan makanan yang lebih mahal berbanding di luar bandar. Memaksa guru mencari pendapatan tambahan, dan perkara ini sekaligus adalah faktor utama guru-guru tersebut terlibat dalam sebuah perniagaan. Kemudian yang kedua adalah peluang perniagaan itu sendiri. Perkembangan teknologi dan media sosial yang membuka ruang luas kepada guru untuk berniaga. Sebagai contoh wujudnya platform digital seperti Shopee, TikTok, dan Instagram yang menjadikan sebuah perniagaan itu menjadi mudah untuk diakses. Kemudian modal ada rendah. Modal yang sangat rendah membolehkan guru memulakan perniagaan kecil-kecilan tanpa menanggung risiko yang sangat besar. Kemudian perniagaan ini juga boleh dijadikan ataupun dijalankan di rumah sahaja, sesuai dengan jadwal kerja guru yang padat di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah minat dan juga bakat. Ramai guru yang mempunyai kecenderungan semula jadi dalam bidang keusahawanan. Minat dalam bisnis mendorong mereka untuk memanfaatkan peluang ataupun masa yang terluang secara produktif. Ada yang mempunyai latar belakang keusahawanan atau pernah terlibat dalam perniagaan sebelum mereka menjadi guru lagi. Berniaga sebagai hobi produktif juga dapat mengurangkan tekanan kerja serta menambah kepuasan pribadi guru-guru tersebut. Dan ketiga-tiga isu ini ataupun faktor ini menyebabkan guru itu terlibat sendiri dalam bidang perniagaan. Kemudian kita beralih kepada kesan positif dan juga kesan negatif terhadap guru yang terlibat dengan perniagaan itu sendiri. Di mana jika kita lihat yang pertama sekali ialah penjanaan pendapatan tambahan. Dengan menjalankan perniagaan sampingan ini, guru dapat menjana pendapatan tambahan bagi menampung kos sara hidup yang semakin meningkat. Ini sangat membantu, terutamanya bagi guru yang mempunyai tanggung jawab keluarga yang besar ataupun tinggal di kawasan bandar yang sangat mahal kos sara hidupnya. Kemudian yang kedua adalah menjadi contoh kepada murid. Guru yang aktif dalam bidang perniagaan boleh dijadikan sebagai teladan kepada murid dalam aspek keusahawanan, daya usaha, dan berdikari. Ia membuka minda murid tentang keberbagian kerjaya dan pentingnya memiliki kemahiran tambahan selain daripada akademik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemahiran pengurusan. Menguruskan perniagaan memerlukan perancangan, disiplin, dan pengurusan masa yang baik. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran pengurusan diri guru itu sendiri, yang juga boleh diaplikasikan dalam pengurusan bilik darjah dan juga aktiviti di sekolah. Namun, jika terdapat kesan positif, terdapat juga kesan negatif dalam keterlibatan guru dalam perniagaan ini. Pertama sekali adalah tumpuan terganggu terhadap tugas hakiki mereka. Sekiranya tidak dikawal dengan baik, guru mungkin hilang fokus terhadap tanggung jawab utama mereka sebagai seorang pendidik, di mana ini boleh menjejaskan kualitas pengajaran dan juga pembelajaran mereka di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah salah guna masa kerja dan juga sumber yang ada di sekolah. Setengah guru mungkin menjalankan aktiviti perniagaan sewaktu ataupun semasa waktu bekerja, dan menggunakan kemudahan sekolah seperti telepon, internet untuk tujuan pribadi mereka yang jelas menyalahi etika profesional itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menjejaskan image profesion keguruan. Tindakan guru yang terlalu menonjol aktiviti perniagaan mereka, terutama sekali di media sosial, boleh menimbulkan tanggapan negatif daripada masyarakat mereka. Ia boleh menjejaskan credibility dan juga kepercayaan terhadap profesion keguruan itu sendiri. Lebih-lebih lagi jika dilihat seolah-olah lebih mengutamakan keuntungan daripada tanggung jawab mereka sebagai seorang guru. Jadi, jika kita lihat di sini bahwa guru berniaga itu bukanlah satu isu yang negatif sekiranya dilaksanakan secara beretika dan juga profesional. Namun apa yang penting adalah keseimbangan antara komitmen terhadap kerja utama mereka sebagai seorang pendidik dan juga aktiviti sampingan mereka yang mereka jalankan. Kedua-duanya juga sangat penting dan memberi manfaat kepada guru itu sendiri. Tetapi guru itu perlu dalam mengimbangi agar ia tidak menjejaskan integriti profesion keguruan. Kemudian kita masuk kepada cadangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terdapat 3 cadangan yang diutarakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama sekali adalah polisi yang jelas dari Kementerian Pendidikan KPM. Kemudian yang kedua adalah latihan pengurusan massa dan juga etika. Kemudian yang ketiga adalah perniagaan luar waktu sekolah. Polisi yang jelas dari Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, yaitu Kementerian Pendidikan itu sendiri perlu menggubal garis panduan yang khusus dan jelas berkaitan dengan skop dan juga had guru untuk terlibat dalam sebarang perniagaan. Perkara ini penting untuk memastikan guru tidak melampaui batas mereka dalam aktiviti berniaga hingga mengabaikan tugas hakiki mereka sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua adalah polisi ini juga boleh memberi pelindungan dan panduan supaya guru itu tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang boleh mencemarkan image profesion perguruan itu sendiri.
Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan latihan pengurusan massa dan juga etika. Guru perlu diberikan latihan profesional berurusan, di mana berkaitan dengan pengurusan massa dan juga etika kerja mereka. Latihan ini bertujuan untuk membantu guru membezakan antara masa mengajar dan juga masa mereka berniaga. Ia juga bertindak sebagai peringatan kepada guru supaya sentiasa menjaga etika mereka dalam profesion, seperti tidak menggunakan masa ataupun sumber sekolah untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah perniagaan waktu luar sekolah. Cadangan ini untuk menggalakkan guru supaya menjalankan perniagaan itu di luar waktu sekolah bekerja, seperti selepas waktu sekolah ataupun pada hujung minggu saja. Ini bagi memastikan tugas utama sebagai seorang guru itu tidak terganggu. Ia juga boleh memberikan guru itu mengekalkan profesionalisme perguruan mereka dan pekerjaan dan menjamin kecekapan mereka semasa proses pengajaran dan juga pembelajaran sewaktu berada di sekolah. Seterusnya kita masuk kepada isu yang terakhir, yaitu isu guru yang terlibat dengan kerja sambilan. Guru yang terlibat dengan kerja sambilan ini seperti menjalankan perniagaan atau kerja luar waktu persekolahan, berdepan dengan risiko yang besar terhadap kualiti pengajaran dan juga pembelajaran mereka. Beban tambahan ini boleh menyebabkan guru itu kurang masa dan tenaga untuk membuat persediaan yang rapi bagi sesi pengajaran, termasuk merancang bantu mengajar mereka, menyimak tugasan pelajar, serta merancang aktiviti yang sesuai dengan keperluan murid mereka pada minggu tersebut. Apabila persediaan tidak mencukupi, proses pembelajaran menjadi kurang berkesan dan murid mungkin kurang terlibat atau tidak memahami isi pelajaran dengan lebih mendalam. Perkara ini akhirnya boleh menjejaskan pencapaian akademik pelajar serta menurunkan motivasi mereka untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dalam kelas. Kemudian di samping itu, hubungan profesional antara guru dan rekan sejawat juga boleh terjejas. Guru yang terlalu sibuk dengan komitmen sambilan mungkin kurang terlibat dalam aktiviti kolaboratif sekolah, seperti mesyuarat panitia, program kurikulum, dan juga proyek khas anjuran pihak sekolah tersebut. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan guru yang lain, khususnya apabila beban tugas perlu diagihkan secara tidak adil. Tambahan lagi, kerjasama antara guru dan pentadbir juga mungkin menjadi dingin apabila guru tidak dapat memberikan komitmen sepenuhnya terhadap tugas rasmi mereka, sekaligus mencetuskan masalah disiplin, kerja, dan ketidakprofesionalan dalam organisasi sekolah. Oleh itu, walaupun kerja sambilan dapat membantu dari segi keuangan, tetapi ia perlu dijalankan secara beretika dan berhema. Karena jika tidak dijalankan secara beretika, maka ia akan mengganggu tanggung jawab tugas utama seorang guru tersebut. Kita masuk kepada isu guru berkenaan dengan kerja sambilan, di mana jika kita lihat fenomena guru melakukan kerja sambilan semakin mendapat perhatian masyarakat umum. Hal ini berlaku apabila semakin ramai guru yang mengambil keputusan untuk menjalankan pekerjaan kedua mereka ataupun sambilan selepas waktu bekerja ataupun selepas waktu sekolah. Walaupun tindakan ini mempunyai sebab dan tujuan tertentu, namun terdapat berbagai isu yang timbul akibat daripada situasi ini. Yang pertama sekali adalah kos sara hidup yang semakin meningkat. Faktor utama yang mendorong guru untuk bekerja sambilan ialah peningkatan atas kos sara hidup mereka. Di Malaysia sendiri, terutama sekali di kawasan bandar, harga barang keperluan dan juga perkhidmatan semakin mahal, manakala gaji bulanan yang diterima oleh guru kadangkala tidak mencukupi untuk menampung keperluan diri mereka dan juga keluarga mereka, terutama bagi mereka mempunyai ramai tanggungan. Oleh itu, guru terpaksa mencari sumber pendapatan tambahan seperti berniaga dalam talian, menjadi pengantar makanan, atau memberi tuition persendirian kepada skop kerja mereka. Kemudian walaupun pekerjaan ini dilakukan di luar waktu persekolahan, namun ia tetap memberi kesan kepada tenaga dan juga masa guru itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah isu etika dan juga profesionalisme guru itu sendiri. Kerja sambilan yang dilakukan oleh guru turut menimbulkan persoalan dari sudut etika dan juga profesionalisme mereka. Guru ialah seorang penjawat awam yang seharusnya memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tugas mendidik murid. Namun apabila mereka melakukan kerja sambilan ini, masyarakat mungkin mempersoalkan tahap komitmen mereka terhadap profesi perguruan itu sendiri. Selain itu, kerja sambilan tertentu yang tidak selaras dengan image seorang pendidik, seperti menjadi pempengaruh media sosial atau menjalankan perniagaan yang tidak sesuai, boleh menjejaskan maruah diri dan juga kredibiliti seorang guru tersebut. Dan yang ketiga adalah beban tugas guru yang semakin tinggi. Dalam sistem pendidikan masa kini, guru bukan sahaja mengajar dan bilik darjah, tetapi juga perlu melaksanakan tugasan lain seperti menyediakan laporan, menyimak kerja, menjalankan aktiviti kurikulum, dan menghadiri mesyuarat. Beban kerja ini sebenarnya sudah cukup membebankan. Apabila guru melakukan kerja sambilan, mereka akan lebih terbeban, yaitu mengalami keletihan fisikal dan juga mental mereka. Perkara ini secara tidak langsung boleh menjejaskan prestasi mereka dalam bilik darjah dan mengurangkan kualiti pengajaran serta tumpuan mereka terhadap semua murid. Dan yang terakhir sekali ada polisi dan garis panduan daripada KPM.
Walaupun isu ini semakin berleluasa, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menyediakan garis panduan tertentu yang membenarkan guru untuk bekerja sambilan dengan syarat ia tidak menjejaskan tugas hakiki dan mendapat kebenaran daripada pihak atasan itu sendiri. Polisi ini bertujuan untuk mengawal agar kerja sambilan yang dilakukan itu tidak bercanggah dengan dasar pendidikan negara atau merosakkan imej profesion perguruan itu sendiri. Guru yang ingin melakukan kerja sampingan mestilah mematuhi etika, perkhidmatan dan memastikan tanggung jawab utama mereka itu tidak terabai. So, secara keseluruhannya, isu guru melakukan kerja sambilan adalah suatu realiti yang perlu difahami daripada pelbagai sudut. Walaupun ia membantu meringankan beban keuangan, namun implikasinya terhadap kualiti pendidikan, etika profesion dan kesihatan guru itu tidak boleh dipandang. Kemudian kita masuk kepada faktor yang mendorong kepada guru itu untuk melakukan kerja sambilan. Pertama sekali dia ada 4, yaitu keperluan keuangan, beban hutang, tanggung jawab keluarga yang besar, dan juga peluang kemajuan kerja yang terhad. Oke, yang pertama sekali adalah keperluan keuangan. Gaji asas guru mungkin tidak memadai untuk menampung keperluan harian, terutamanya di kawasan bandar yang kos harga hidupnya sangat tinggi. Kos seperti makanan, sewa rumah, pengangkutan, dan pendidikan anak-anak semakin meningkat saban tahun. Keadaan inilah yang menyebabkan guru terpaksa mencari kerja tambahan bagi memperoleh pendapatan yang lebih. Kemudian yang kedua adalah tanggungan keluarga mereka yang besar. Ramai guru perlu menyara bukan sahaja diri sendiri, tetapi juga pasangan, anak-anak, dan juga ibu bapa mereka. Kos pendidikan, anak-anak, perbelanjaan harian keluarga, serta penjagaan kesehatan ahli keluarga menambahkan tekanan keuangan mereka sendiri. Guru yang merupakan ketua keluarga atau pencari nafkah utama lebih terkesan dan cenderung untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Kemudian yang ketiga adalah beban hutang. Sebagian besar guru mempunyai komitmen pinjaman seperti ansuran kereta, rumah, pinjaman pribadi, atau pembiayaan pendidikan. Hutang ini perlu dibayar secara tetap setiap bulan, dan jika gaji tidak mencukupi, maka kerja sambilan menjadi satu keperluan. Ada juga yang terpaksa membuat pinjaman baru untuk menampung pinjaman sedia ada, lalu menambah beban keuangan mereka. Kemudian yang keempat pula adalah peluang kemajuan kejayaan yang terhad. Dalam sektor pendidikan, kenaikan pangkat dan gaji mungkin mengambil masa yang lama untuk memerlukan syarat tertentu seperti kelulusan akademik tambahan. Oleh itu, setengah guru mengambil langkah untuk mencari peluang pendapatan melalui kerja sambilan seperti membuka perniagaan, menjadi tutor, atau terlibat dalam aktiviti bebas yaitu freelancer. Kemudian, langkah yang diambil ini sebagai cara alternatif untuk meningkatkan taraf ekonomi dan juga perkembangan diri mereka secara profesional di luar kerja perguruan. Kesemua faktor ini menggambarkan tekanan hidup yang dihadapi oleh guru pada masa kini. Walaupun profesi perguruan dipandang mulia, namun realiti kehidupan menyebabkan kesebilangan guru perlu melakukan kerja sambilan. Terusnya kita masuk kepada kesan positif guru kerja sambilan dan juga kesan negatif terhadap guru yang mengamalkan kerja sambilan ini. Pertama sekali kita akan masuk kepada kesan positif. Kesan positif yang pertama adalah pendapatan tambahan. Kerja sambilan dapat membantu guru menjana pendapatan tambahan. Ini amat berguna untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat, khususnya bagi guru yang tinggal di kawasan bandar atau yang menanggung ramai ahli keluarga mereka. Pendapatan tambahan ini sebenarnya boleh digunakan untuk simpanan masa depan ataupun pelaburan mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kemahiran dan juga pengetahuan baru. Melalui kerja sambilan seperti mengajar tuition, berniaga, atau menjadi jurulatih guru, dapat menguasai kemahiran baru seperti komunikasi, pemasaran, pengurusan masa, dan juga penggunaan teknologi. Kemahiran ini secara tidak langsung memberi impak positif dalam pengajaran dan juga pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan diri dan juga motivasi mereka. Apabila guru terlibat dalam bidang yang diminati seperti seni, penulisan, atau sukan, mereka akan merasa lebih bersemangat dan bermotivasi. Kepuasan diri ini dapat meningkatkan kesejahteraan emosi dan membantu mengurangkan tekanan kerja terutama sekali. Kemudian dari segi pengurusan masa yang lebih baik, yaitu guru yang bekerja sambilan lazimnya perlu mengurus masa dengan lebih cekap untuk menyeimbangkan kerja utama dan juga kerja sampingan mereka. Ini dapat membentuk sebuah disiplin diri yang tinggi dan menjadikan seorang itu lebih produktif serta teratur. Namun di samping terdapat kesan positif, wujud juga kesan negatif terhadap guru yang mengamalkan kerja sambilan ataupun kerja di luar bidang mereka. Yang pertama sekali adalah mengganggu pengajaran di kelas. Apabila terlalu penat atau kurang fokus akibat kerja sambilan, guru mungkin tidak akan dapat memberikan perhatian sepenuhnya terhadap murid mereka. Masa dan kualiti pengajaran boleh terjejas, seterusnya menjejaskan pencapaian pelajar mereka sendiri. Kemudian adalah letih dan juga tertekan. Beban kerja berganda boleh menyebabkan guru keletihan fizikal dan juga mental. Ini akan menyebabkan ataupun menjejaskan kesehatan mereka, tumpuan dan juga emosi guru itu sendiri, yang akhirnya memberi kesan negatif kepada prestasi kerja mereka.
Kualiti pembelajaran yang merosot apabila guru tidak sempat membuat persediaan rapi karena terikat dengan kerja sampingan, pelajar tidak akan dapat menerima pengajaran yang optimum. Ini boleh mengurangkan keberkesanan proses pembelajaran dan pencapaian akademik murid itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah isu image profesional. Guru sebagai penjawat awam yang menjadi teladan kepada setiap murid dan masyarakat. Jika kerja sambilan tidak sesuai dengan image seorang pendidik, ia boleh menjejaskan kredibiliti dan juga integriti profesion perguruan mereka. Kemudian yang kelima adalah ada situasi di mana guru melebihkan kerja sambilan berbanding tugas utama sebagai pendidik. Ini menimbulkan konflik kepentingan dan juga mencetuskan persoalan dari sudut etika dan juga tanggung jawab profesional mereka. Kemudian jika kita lihat secara keseluruhannya, kerja sambilan oleh guru ini bukanlah suatu isu yang sepenuhnya negatif. Ia boleh membawa manfaat sekiranya dilakukan secara terancang, berpandukan garis panduan, dan dia menjejaskan tugas utama sebagai pendidik. Namun, tanpa kawalan, ia juga boleh menjejaskan ataupun memberi kesan yang serius terhadap kualiti pendidikan, image profession, dan juga kesejahteraan guru itu sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah cadangan penyelesaian isu guru kerja sambilan ini, di mana guru didapati perlu bekerja sambilan untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi bagi menampung keperluan ataupun sara hidup yang semakin meningkat. Antara cadangan penyelesaiannya terdapat 4 lah. Yang pertama sekali adalah pembetulan gaji, kemudian kemudahan perumahan, ketiga keallowance khas dan juga pengawasan serta sokongan. Di mana dari segi pembetulan gaji, semakan dan pelarasan gaji secara menyeluruh bagi meningkatkan tahap pendapatan yang mampu menampung keperluan hidup guru itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kemudahan perumahan, yaitu menyediakan kemudahan perumahan sekiranya guru secara langsung tidak dapat ataupun jauh tinggal daripada sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah allowance khas, yaitu memberikan allowance khas mengikut keperluan yang dapat membantu guru menampung kos-kos tertentu seperti allowance wilayah, tempat tinggal dan juga sebagainya. Kemudian yang terakhir sekali adalah pengawasan dan juga dari segi sokongan, yaitu memantau kebajikan guru secara berterusan serta menyediakan saluran sokongan kepada guru yang berdepan dengan masalah keuangan agar mereka tidak mudah terpedaya untuk membuat sebarang pinjaman yang bakal memberikan tekanan ataupun beban keuangan pada diri mereka pada masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrikan bin Fikrisun. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan isu berkaitan dengan pengurusan masa guru. Sebelum itu saya akan menceritakan ataupun membentangkan tentang latar belakang masalah isu ini. Okey, pengurusan masa yang berkesan amat penting dalam profesion perguruan kerana ia membolehkan guru melaksanakan tugas dengan lebih baik, sistematik dan produktif. Namun, dalam realiti semasa, guru menghadapi kesukaran untuk membahagikan masa secara seimbang kerana jumlah tugasan yang semakin bertambah dari masa ke semasa. Misalnya, banyak guru terpaksa membawa pulang kerja ke rumah termasuk menanda buku, menyediakan bahan pengajaran dan mengisi data atas talian selepas waktu persekolahan. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat keperluan mendesak untuk menilai semula sistem tugasan guru serta mewujudkan pendekatan yang lebih praktikal dan efisien. Tanpa intervensi yang sewajarnya, isu pengurusan masa ini boleh terus menjejaskan prestasi guru dan keberkesanan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Sebelum kita masuk kepada dalam lagi, kita lihat dulu contoh-contoh isu yang berlaku dalam pengurusan masa dalam kalangan guru. Gambar 1 menunjukkan guru mempunyai masalah pengurusan waktu sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk bersama keluarga, kemudian mereka berasa tertekan dan juga sebagainya. Kemudian gambar yang kedua ialah Menteri Pendidikan mengatakan bahawa bebanan guru akan dikaji semula. Ini adalah contoh isu semasa yang berlaku berkenaan dengan pengurusan masa dalam kalangan guru. Seterusnya, mengapa hal ini berlaku? Dan hal ini berlaku adalah disebabkan oleh faktor-faktor utama yang menyumbang kepada isu pengurusan masa guru. Faktor utama yang menyumbang kepada isu pengurusan masa guru adalah beban tugas yang melebihi skop pengajaran. Guru masa kini bukan saja mengajar, malah perlu mengurus berbagai tugasan tambahan seperti
menyediakan laporan dan dokumentasi untuk pelbagai sistem, contohnya SPLKPM, ERPH dan juga PAJSK. Selain daripada itu, mereka juga terlibat dalam aktiviti kurikulum yang banyak dan padat. Selain itu, pengurusan data dan pelaksanaan program sekolah. Di samping itu juga, mereka terpaksa menyelia peperiksaan, menghadiri kursus berterusan dan mesyuarat secara berkala. Hal ini menyebabkan masa yang diperuntukkan untuk fokus kepada pengajaran semakin berkurangan, lantas mengganggu tumpuan utama guru. Manakala faktor yang kedua pula ialah pengurusan masa yang lemah. Tidak semua guru diberi latihan khusus dalam kemahiran pengurusan masa yang efektif. Ramai mengurus masa secara spontan tanpa perancangan teliti. Ini menyebabkan tugasan mereka tertindih atau tergendala. Selain itu, sukar menetapkan keutamaan tugas dan akibatnya mereka mempunyai kerja yang tidak disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Manakala faktor yang ketiga pula ialah gangguan luaran. Arahan mendadak dari pentadbiran, lawatan mengejut atau program luar jadual sering mengganggu perancangan guru. Ini menyebabkan jadual yang telah diatur menjadi tidak teratur, sekaligus menjejaskan aliran kerja harian. Faktor yang keempat adalah teknologi digital, beban atau bantuan. Walaupun teknologi sepatutnya memudahkan tugas guru, penggunaan pelbagai sistem dalam talian kadangkala menambah beban masa. Contohnya, sistem yang lambat atau bermasalah teknikal. Sebagai contoh, masalah lain lambat, Wi-Fi tidak berfungsi dan sebagainya. Selain itu, penggunaan berulang untuk data sama dalam platform yang berbeza. Dan yang terakhir adalah kurangnya latihan penggunaan menyebabkan guru mengambil masa yang lebih lama. Dan faktor yang kelima adalah kurangnya sokongan atau pembagian tugas di setengah sekolah. Jumlah guru tidak mencukupi, memaksa setengah guru memikul pelbagai jawatan dan tanggung jawab secara serentak. Ini menambah tekanan dan menyukarkan pengurusan masa serta secara berkesan. Seterusnya, kita beralih kepada kesan isu pengurusan masa dalam kalangan guru. Kesan yang pertama adalah kualiti pengajaran terjejas. Apabila guru tidak dapat mengurus masa dengan baik, mereka cenderung untuk menyiapkan bahan pengajaran secara tergesa-gesa. Perancangan yang tidak teliti dan persediaan yang tidak mencukupi akan menyebabkan sesi pengajaran menjadi kurang berkesan dan tidak mencapai objektif pembelajaran. Murid akan hilang tumpuan dan minat terhadap pelajaran sekaligus menjejaskan prestasi akademik mereka. Seterusnya, kesan yang kedua adalah tekanan emosi dan keletihan melampau. Kesan paling ketara terhadap guru ialah dari sudut kesihatan mental dan juga fizikal. Guru yang dibebani pelbagai tugasan akan mengalami tekanan perasaan, keletihan melampau, dan dalam kes yang lebih serius, mereka mengalami sindrom burnout. Keadaan ini boleh menjejaskan semangat dan motivasi guru, serta menyebabkan mereka mudah berasa marah, tertekan, dan hilang keseimbangan hidup. Seterusnya, hubungan profesional terjejas. Masalah pengurusan masa juga menjejaskan hubungan antara guru dengan rakan sekerja, pelajar dan juga ibu bapa. Guru yang terlalu sibuk mungkin sukar memberi kerjasama dalam aktiviti sekolah, tidak dapat hadir mesyuarat, sukar berkomunikasi dengan ibu bapa dan pelajar. Ini akan mengganggu keharmonian dan semangat kerja berpasukan di sekolah. Manakala kesan yang keempat adalah gangguan terhadap tanggung jawab keluarga dan juga pribadi. Ramai guru terpaksa membawa pulang kerja ke rumah kerana masa di sekolah tidak mencukupi. Ini menyebabkan masa bersama keluarga menjadi terhad, keseimbangan antara kerjaya dan juga kehidupan pribadi memberi kesan terhadap keharmonian keluarga serta kesejahteraan emosi guru itu sendiri. Kesimpulannya, isu pengurusan masa dalam kalangan guru membawa pelbagai kesan negatif yang tidak boleh dipandang ringan. Ia bukan sahaja memberi kesan kepada guru dari aspek mental, fizikal dan sosial, malah turut menjelaskan keberkesanan proses pendidikan secara keseluruhan. Oleh itu, langkah proaktif perlu diambil bagi membantu guru mengurus masa yang lebih baik agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab dengan cemerlang dan juga seimbang. Jadi, bagaimana kita perlu mengatasi masalah ini? Jadi, di sini saya ada membuatkan beberapa cadangan. Yang pertama sekali adalah penstrukturan semula tugas guru.
Langkah pertama ini ialah menilai semula tugasan guru dan mengasingkan akademik daripada tugas pentadbiran. Tugas bukan pengajaran seperti pengisian data, pengurusan program dan laporan sekolah boleh diserahkan kepada pembantu tadbir atau pegawai khas. Ini membolehkan guru memberikan tumpuan penuh kepada pengajaran dan juga pembelajaran. Langkah kedua ataupun cadangan yang kedua ialah latihan pengurusan masa dan productivity. Guru perlu diberi latihan berkala berkaitan kemahiran pengurusan masa, penetapan keutamaan ataupun priority setting, dan penggunaan alat bantu seperti kalender digital atau aplikasi tugasan. Melalui latihan ini, guru dapat menyusun jadual secara efektif dan mengelakkan pembaziran masa. Manakala cadangan yang ketiga ialah penggunaan teknologi secara optimum. Teknologi sepatutnya alat bantu, bukan beban tambahan. Sistem pengurusan sekolah harus mesra pengguna, cepat diakses dan tidak bertindan. Satu platform bersepadu boleh menggantikan pelbagai sistem berasingan, sekaligus menjimatkan tenaga guru. Cadangan yang keempat ialah penyusunan jadual tugas yang adil dan seimbang. Di sini pihak pentadbiran sekolah harus memastikan pembahagian tugas secara adil berdasarkan kapasiti dan bidang kepakaran guru. Guru juga wajar diberi ruang untuk berehat dan menyusun sendiri waktu kerja mereka dengan fleksibel, terutamanya dalam tugas luar bilik darjah. Manakala cadangan yang kelima ialah galakan kepada budaya kerja sihat dan sokongan emosi. Pihak sekolah boleh memperkenalkan inisiatif seperti waktu rehat khas, bilik guru kondusif, dan sesi sokongan psikologi. Apabila guru berada dalam keadaan emosi dan fizikal yang baik, mereka yang akan lebih cekap dan mengurus masa dan menyiapkan ataupun menyelesaikan tugas dengan tenang. Jadi sini kesimpulannya ialah pengurusan masa guru perlu ditangani dengan pendekatan yang realistik dan menyeluruh. Penstrukturan tugas, penggunaan teknologi, latihan kemahiran serta sokongan emosi adalah antara langkah yang berkesan boleh dilaksanakan. Semua pihak berkepentingan termasuk pentadbir, kementerian dan juga masyarakat dan khususnya untuk diri sendiri harus berganding bahu bagi memastikan guru dapat melaksanakan tugas mereka dalam suasana yang lebih seimbang, produktif dan profesional. Okey, baiklah, seterusnya saya akan membentangkan mengenai isu pengurusan kewangan guru. Sebelum kita masuk lanjut kepada isu ini, saya akan jelaskan latar belakang serba sedikit mengenai isu pengurusan kewangan guru ini. Guru merupakan penjawat awam yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Namun begitu, isu pengurusan kewangan dalam kalangan guru ini semakin membimbangkan. Terdapat guru yang dibebani hutang, membuat pinjaman berlebihan dan terlibat dalam skim kewangan yang meragukan. Hal ini berlaku kerana kurangnya pengetahuan keuangan, kos sara hidup yang tinggi serta gaya hidup yang tidak seimbang dengan pendapatan. Jika tidak ditangani, isu ini boleh menjejaskan kesejahteraan guru serta kualiti tugas mereka di sekolah. Jadi gambar-gambar ini merupakan contoh-contoh isu-isu yang berlaku dalam kalangan guru-guru yang mengalami pengurusan kewangan dalam kalangan guru lah, ya. Gambar pertama dan gambar kedua merupakan contoh isu yang berlaku dalam kalangan guru dalam isu pengurusan kewangan guru. Seterusnya kita masuk kepada mengapa punca isu pengurusan wang di kalangan guru ini berlaku. Yang pertama sekali adalah punca ataupun faktor utama adalah gaya hidup yang melebihi kemampuan. Ini hal biasa bagi seorang manusia, bukan saja guru tetapi kepada orang lain, bukan sahaja guru, orang lain pun mengalami masalah ini sebagai manusia biasa. Tetapi apa yang kita bincangkan di sini adalah berkaitan dengan guru. Jadi ada segelintir guru yang menjalani gaya hidup yang mewah dan tidak sepadan dengan gaji mereka. Perbelanjaan yang tidak dikawal seperti pembelian gadget terkini, pembelian gadget terkini seperti iPhone, asal ada, gadget-gadget yang terkini yang berharga belas-belasan ribu mereka akan beli. Sedangkan pendapatan mereka tidak setimpal dengan apa yang mereka belanjakan. Selain itu, mereka juga melancong secara kerap atau perbelanjaan menggunakan kad kredit secara berlebihan menyebabkan mereka terjebak dalam hutang yang tinggi.
Seterusnya, faktor yang kedua ada kurangnya ilmu keuangan. Sebahagian guru tidak mendapat pendedahan mencukupi dalam aspek pengurusan keuangan seperti bajet tahunan, pelaburan yang selamat, pengurusan hutang dan simpanan persaraan. Hal ini menjadikan mereka mudah terpedaya dengan tawaran keuangan yang tidak berasas, ya. Seterusnya adalah beban tanggungan keluarga. Guru menjadi ketua keluarga atau menyara ibu bapa, pasangan dan anak-anak mungkin mengalami tekanan keuangan yang lebih besar. Ini menjadikan mereka sukar untuk menyimpan dan melabur untuk masa depan. Ini jelas sekali banyak berlaku pada hari ini. Dan seterusnya adalah pinjaman pribadi berlebihan. Hal ini merupakan hal yang paling common yang berlaku ataupun hal yang sentiasa berlaku, hal yang selalu berlaku di kalangan pejabat awam terutamanya guru. Okey, pinjaman pribadi berlebihan. Terdapat guru yang membuat terlalu banyak pinjaman pribadi sama ada untuk kegunaan sendiri atau membantu ahli keluarga. Jika tidak diurus dengan baik, ansuran bulanan yang tinggi boleh mengurangkan pendapatan, boleh guna dan menimbulkan tekanan keuangan. Okey. Seterusnya saya akan membentangkan kesan pengurusan keuangan, isu keuangan guru ini. Apa kesannya kepada guru itu sendiri? Okey, yang pertama sekali adalah tekanan emosi dan mental. Masalah keuangan boleh menyebabkan guru mengalami tekanan, kemurungan dan hilang motivasi. Ini boleh menjejaskan keberkesanan mereka dalam mengajar serta hubungan dengan murid dan rakan sekerja. Kemudian, prestasi kerja menurun. Apabila seorang guru dibebani hutang ataupun masalah keuangan, tumpuan terhadap tugas hakiki boleh terganggu. Ini boleh mengakibatkan ketidakhadiran, sikap sambil lewa atau ketidakcekapan dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kesan yang ketiga adalah menjejaskan image profession. Okay, guru dianggap sebagai golongan profesional yang patut menjadi contoh dalam pelbagai aspek, termasuklah dalam pengurusan keuangan. Jika terlalu ramai guru terlibat dengan isu keuangan, ia boleh menjejaskan credibility profession ini. Seterusnya adalah ketagihan pinjaman dan perangkap hutang. Tanpa kawalan, guru boleh terperangkap dalam getaran hutang yang tidak sihat. Contohnya meminjam untuk membayar pinjaman lain, menyertai skim yang menjanjikan pulangan yang cepat, atau bergantung kepada pinjaman lintah darat. Ini berbahaya kepada seorang guru ataupun individu yang terlibat, ya. Seterusnya, bagaimana isu pengurusan keuangan guru ini boleh diatasi? Di sini ada beberapa cadangan yang telah dimuatkan. Yang pertama sekali adalah latihan dan kursus literasi keuangan. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan boleh dan institusi keuangan boleh bekerjasama menganjurkan kursus keuangan yang lebih praktikal, merangkumi bajet simpanan, pelaburan, takaful dan persediaan persaraan. Seterusnya, pemantauan dan nasihat keuangan. Guru-guru yang menunjukkan tanda-tanda masalah keuangan boleh dibantu secara proaktif melalui unit counseling, bank ataupun koperasi yang menawarkan hikmat nasihat serta keuangan profesional. Seterusnya, cadangan yang ketiga ataupun langkah yang ketiga ialah galakan gaya hidup yang sederhana. Budaya hidup sederhana dan berhemah harus diterapkan dalam kalangan guru. Sekolah dan komuniti juga boleh memainkan peranan dalam memupuk sikap berjimat cermat dan mengurus rezeki dengan bijak. Dan yang keempat adalah kawalan pinjaman dan kredit. Pihak koperasi ataupun bank ataupun institusi pemberi pinjaman perlu berhati-hati dalam meluluskan pinjaman kepada guru, terutamanya jika rekod keuangan mereka tidak stabil. Jika institusi ataupun koperasi, bank ataupun institusi pemberi pinjaman melihat guru-guru ini mempunyai rekod keuangan yang tidak stabil, maka pihak-pihak bank ini ataupun koperasi ini janganlah memberi pinjam kepada guru tersebut. Jika diberikan pinjaman juga, guru ini akan mengalami beban hutang yang tinggi, bertambahlah bebannya.
Ya, seterusnya, jadi isu pengurusan kewangan dalam kalangan guru adalah suatu yang serius dan perlu ditangani secara menyeluruh. Guru yang bijak mengurus kewangan akan lebih sejahtera dari segi emosi dan mampu menjalankan tugas dengan lebih berkesan. Justru, literasi kewangan bukan sahaja penting untuk kesejahteraan peribadi, tetapi juga bagi menjaga imej dan martabat profesi perguruan. Dalam jangka panjang, guru yang celik kewangan akan lebih bersedia menghadapi pelbagai cabaran hidup serta dapat memberi contoh terbaik kepada generasi yang mereka didik. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kesimpulan daripada semua isu-isu yang telah dibentangkan oleh rakan saya, Saudara Rusdi bin Chodeng dan juga Saudara Syarbin bin Said, dan seterusnya apa yang saya bentangkan sendiri. Apa yang saya dapat simpulkan secara keseluruhannya, pelbagai isu yang melibatkan profesi perguruan seperti kesantunan, kepedulian, penampilan, pengurusan masa, kewangan, kerjaya sampingan dan berniaga di sekolah mencerminkan cabaran kompleks yang dihadapi oleh guru masa kini. Dalam usaha melahirkan generasi berkualiti, guru bukan sahaja perlu melaksanakan tanggungjawab, mendidik, malah turut menjaga etika, imej profesional dan juga keseimbangan kehidupan peribadi. Isu-isu ini jika tidak ditangani dengan bijak boleh menjejaskan kredibiliti profesi keguruan dan keberkesanan proses pendidikan. Maka semua pihak termasuk pentadbir sekolah, Kementerian Pendidikan serta masyarakat umum dan khususnya kepada guru itu sendiri perlu bersama-sama menyokong dan membantu guru agar mereka dapat terus menjalankan amanah dengan cemerlang, berintegriti dan sejahtera, seterusnya dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak murid di sekolah. Sekian sahaja, itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.